Assalamualaikum game Alkisah 28 ayat bulan 7. Aku pergi memancing bottom di Pulau Ketam. Okey, so kita dari Laguna kita nak pergi ke Pulau Ketam. Kita pakai shortcut. Okey, kita pakai shortcut terus pergi ke Pulau Ketam. Kita sebelum tu makan dulu. Sambil-sambil makan pun dah strike dah. Kita labuh dah strike pakai usia Conquest dapat main apa ikan ni aja, ikan gelama je. Tu dia. Ikan gelama pun saiz-saiz juga. Main pacak-pacak macam tu dapat ikan, alhamdulillah. So kita ubah spot, kita pergi daripada Laguna, kita menghala terus pergi. Tiba-tiba ada sambaran ikan senangin. Ini ikan apa ni? Okey, ini ikan tanduk. Ikan tanduk. Siapa tahu ikan ni komen dekat bawah tengok. Wah, dapat ikan sajin macam-macam. Atas ikan sajin, bawah buntal dia, panggil pula buntal. Kalau sekali dia kembung buntal tu, nampak tu. Kembung. Macam ni bukan ikan kembung, ini ikan buntal. Kita tukar spot dah. Naik dah buntal, kita larilah. Okey, lari masa ni air surut. Nampak benteng-benteng semua benda kita nampak. Masa ni aku nampak ikan meletup-letup atas air. Dan aku strike ikan kecil 2 jari, dapat tanda dan juga gerut-gerut. Nampak tu. Ikan kecil. Kali ni ikan kecil, tak ada ikan besar. Ikan besar malu-malu. Ni wak dapat ikan bolos. Ikan ni sedap ni, katanya nak goreng memang sedap. Bergaduh pula dengan tu, boleh buat umpan pari katanya. Tiba-tiba air glow, kita pun pindah dan untuk balik lah. So ni hasil dia kita memancing tadi.